Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa semua kementerian dan agensi kerajaan mengambil tindakan lebih tegas serta menyeluruh bagi membantras kegiatan perniagaan haram yang dikendalikan warga asing di negara ini. Beliau berkata isu tersebut tidak boleh dipandang ringan kerana melibatkan pelbagai aspek termasuk ekonomi, keselamatan dan pematuhan undang-undang. Menurut beliau, usaha penguatkuasaan tidak boleh digalas oleh satu agensi sahaja, sebaliknya memerlukan kerjasama bersepadu antara kementerian, pihak berkuasa tempatan BBT serta agensi penguatkuasa berkaitan. Anwar turut menegaskan bahawa kerajaan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar syarat lesen perniagaan atau menggunakan warga asing sebagai proksi untuk menjalankan perniagaan secara tidak sah.